Baik, kemudian masuk kepada bab yang baru, iaitu bab azan. Bab azan, pertama Imam Nawawi rahimahullah datangkan hadis yang berkaitan dengan keutamaan ataupun fadilat azan ini. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalaulah manusia mengetahui apa yang terdapat pada nida', pada azan, maksud dia segera pergi ke waktu solat ni. Apa kalaulah manusia tahu apa pahala yang terdapat pada an-nida', iaitu azan, was-saffil awwal, dan juga solat pada saf yang pertama, thumma lam yajidu illa ay yastahimu, kemudian mereka tak ada jalan lain melainkan untuk mereka buat undian ataupun dius. Siapa nak sembahyang kat saf yang pertama ni, kata Nabi SAW, lastahamu alaih, nescaya mereka akan buat undian. Kalaulah orang tahu apa ganjaran berada di saf yang pertama berbanding yang saf kedua, ketiga dan berikutnya, dan mereka terpaksa untuk buat undian, tentulah mereka akan buat undian untuk nak dapatkan saf yang pertama dan datang awal ketika solat. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ada ihtimam macam itulah. Kadang-kadang kita pun tak berapa berminat nak pergi ke saf pertama ni, sehingga kalau dah iqamat solat ni, masing-masing dah bangun, kita nampak ruang kat depan, bukan kita nak pergi, tapi kita tolak orang sebelah. Sedangkan Nabi kata kalau mereka tahu pahala berada di saf pertama ni, orang akan berebut. Jadi berebut untuk saf pertama ni, budaya itu tak ada dalam masyarakat kita. Kita nampak, kita orang Melayu ni dia terlalu sopan, jadi tak sampai tak tergamak lah nak berebut tu. Sedangkan kalau kita pergi di Masjidil Haram ke negara-negara Arab ni, kita tengok bila iqamat salat, orang akan ada ruang je dia masuk. Dia tak pandang kiri kanan dah, dia akan pergi untuk untuk kejar saf yang depan. Tapi kita ni, kita tolak orang depan, kita tolak orang kanan, orang kiri, lepas tu kita duduk belakang. Jadi kalau yang afdalnya bagi lelaki memang berada di saf yang paling depan. Manakala kalau perempuan, dia saf yang paling jauh, itu yang lebih afdal. Jadi Nabi kata sampai kalau perlu untuk mereka buat undian, undi siapa yang patut kena salat di saf depan ni, maka mereka akan buat undian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dalam Sahihain. Kemudian satu lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu zuratun hatta la yasma' at-ta'dhin." Lupa saya tadi. Maknanya dalam hadis tadi apa kaitannya dengan bab azan tu? Dia kata law ya'lamun nasu ma fi an-nida', iaitu azan. Kalau orang tahu apa yang terdapat pada azan dan hadir ke masjid tu dengan lebih awal. Kemudian hadis yang kedua ni, kata Nabi SAW, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu zuratun hatta la yasma' at-ta'dhin." Dia kata apabila diseru untuk salat ataupun diazankan untuk salat, adbara asy-syaitan, syaitan tu akan pergi jauh ataupun dia akan beredarlah. Wa lahu zurat, sambil mengeluarkan bau kentut. Zurat ni kentut. Syaitan tu sendiri lah yang buat. Hatta la yasma' at-ta'dhin, supaya dia tidak mendengar bunyi azan tu. Maksudnya bunyi azan tu sangat mengganggu syaitan. Kalau dia dengar bunyi azan, dia akan beredar sambil mengeluarkan bunyi kentut ni untuk mengelakkan daripada dengar suara azan. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Dia kata para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat.
Panjang leher ni menunjukkan satu kelebihan lah. Bila dia kata al-muadzinun, orang yang azan ni, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, menunjukkan satu sifat yang baik pada orang yang azan ni. Dan apa maksud panjang leher? Kenapa dia satu kelebihan? Dia kata Imam Nawawi rahimahullah syarahkan maksud panjang leher ni dalam syarah Sahih Muslim. Dalam kitab Azkar ni dia tak sebut. Tapi dalam syarah Sahih Muslim, bila dia sampai ke hadis ni, Imam Nawawi rahimahullah syarahkan, dia kata bermaksud maknanya orang yang azan ni, orang tukang azan ni, dia orang yang paling rindu ataupun orang yang paling excited pada hari kiamat untuk melihatkan ganjaran dia. Sebab biasanya kalau orang dalam ramai-ramai kita nak tengok di depan, kita akan memanjangkan leher kan. Jadi itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dia akan memanjangkan leher untuk melihat ke depan. Sebab apa? Sebab dia nampak ganjaran dan juga pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk mereka ni. Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam syarah Sahih Muslim, annahum aktsarun nasi tashawuqan atau tashawufan ila rahmatillah. Orang yang paling excited untuk dapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Sebab dia kata li'annal mutashawwif yutilu unuqah. Orang yang nak cuba lihat, nak cuba pandang depan, kalau kita duduk dalam satu perhimpunan yang ramai, kemudian kita excited nak tengok apa yang ada kat depan tu, jadi orang tu dia akan memanjangkan leher dia. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW berdasarkan pemahaman Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang banyak azan ataupun tukang azan ni banyak pahala yang didapat. Satu keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi hadis menunjukkan ganjaran ataupun kelebihan orang yang azan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW bersabda, tidak mendengar suara azan tu, mana sejauh mana azan tu pergi. Kalau guna mic tu, tengoklah mic tu bawa suara sampai ke mana. Tidak mendengar bunyi muazzin itu jin ataupun manusia ataupun apa-apa syai'. Syai' ni dalam bahasa Arab sesuatu. Sesuatu ni maknanya termasuklah makhluk Allah ni, sama ada berbentuk yang ada nyawa, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan ataupun benda jamad. Maknanya batu, gunung ganang ke apa sahaja yang sampai bunyi azan kepada dia, illa syahida lahu yaumul qiyamah, maka benda tu akan jadi saksi kepada muazzin ni, kepada orang yang azan ni pada hari kiamat. Jadi tengoklah suara tu sampai ke mana, sejauh mana sampai, maka sejauh itulah semua yang dengar ni akan menjadi saksi kepada orang yang melaungkan azan. Jinnun insun syai'. Kalau jin ni kita tahulah, ins pun manusia. Tapi Nabi kata syai', maka syai' ni dia apa-apa yang ada, yang jamad, benda yang batu pun termasuk dalam syai'. Dan setiap sesuatu ni termasuk batu juga. Batu ni mungkin pada kita benda tu batulah, tak bernyawa dan sebagainya, tapi benda tu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan apa yang terdapat dalam langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada sesuatu melainkan bertasbih kepadanya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Maknanya kita je yang tak faham. Sedangkan setiap benda ni, batu dan binatang dan sebagainya, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Sahih Bukhari, riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dia kata, kami mendengar, Ibnu Mas'ud kata dalam Sahih Bukhari, kami dengar tasbih makanan ketika kami makan makanan tersebut. Maknanya bila makan makanan tu, Ibnu Mas'ud tahu
tahu ataupun dengar tasbih makanan tu yang sedang dimakan. Ini disebut dalam Kitabul Manaqib daripada Sahih Bukhari. Jadi makanan pun bertasbih kepada Allah. Tinggal lagi kita tak faham dan kita tak tahulah macam mana bunyi dia. Tapi segalanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis-hadis tentang keutamaan azan ni sangatlah banyak. Maknanya dibawakan sebahagian je. Manakala lain-lain hadis tu ditinggalkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi banyaklah hadis yang menunjukkan kelebihan orang yang azan ni. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, para sejawat kami berbeza pendapat. Sejawat kami ni, kalau dalam istilah bahasa Arab dia qala ashabuna. Saya dah sebutkan dulu bahawa dia merujuk kepada mazhab Syafi'i, merujuk kepada tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, para penjawat kami berbeza pendapat tentang mana yang lebih utama, azan atau menjadi imam. Maknanya siapa yang lebih afdal, jadi imam ke jadi muazzin, jadi Bilal ke jadi imam, yang lebih baiklah. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah datangkan 4 pandangan. Dia kata yang pertama, dan ini yang paling benar pada pandangan Imam Nawawi rahimahullah, dia kata yang paling tepat ataupun yang paling benar ialah menjadi muazzin atau menjadi Bilal tu lebih afdal. Maknanya Bilal tu lebih afdal daripada menjadi imam. Ini berdasarkan pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian yang kedua, dia kata menjadi imam lebih utama. Itu ada satu lagi pandangan. Dan yang ketiga kata sama darjatnya. Maknanya jadi imam dan jadi Bilal sama tahap, sama level. Dan yang keempat, dia kata kalaulah seseorang tu ditahu bahawa dia boleh menjadi imam tu dengan memberikan hak imam tu, hak imamah, maka menjadi imam tu lebih baik pada dia. Contohnya dia yang paling sempurna bacaan dia kat situ, dia yang paling faqih tentang hukum hakam. Kalaulah terbatal salatnya, apa yang dia nak buat. So kalau dia tahu tentang hukum hakam tersebut, maka menjadi imam di sisi orang ni lebih afdal. Kalau tidak, Bilal tu lebih baik. Adalah kelebihan imam pun disebutkan dalam hadis, kelebihan Bilal pun disebut dalam hadis. Dalam satu riwayat, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Imam tu adalah penjamin. Al-imamu dhamin. Sedangkan muazzin mu'taman, orang yang dipercayai. Jadi dua-dua tu menunjukkan kelebihan yang baik. Jadi penjamin maksudnya orang tu baiklah. Kerana imam ni kalau orang datang lewat, mana datang masbuk dan imam tu dah rukuk dah. Jadi orang yang masuk tu dia tak sempat nak baca Fatihah. Kan? Dia tak sempat baca Fatihah. Lalu dia pun rukuk terus. Maka bacaan imam tu sudah memadai bagi orang yang datang masbuk tadi. Begitu juga sutrah, dalam bab sutrah. Dalam bab sutrah, bila kita solat ni, kita kena letakkan satu penghadang di depan. Mana sama ada kita rapat ke dinding, ataupun kita letakkan lintang kempen, kita tegakkan botol ni di depan tempat sujud. Itu kita panggil sutrah. Dan kita elak daripada semayang di tempat lalu lalang. Contohnya macam pintu, orang masuk keluar, kita semayang betul-betul dekat depan pintu tu. So orang mungkin boleh putuskan solat. Jadi menjadikan sutrah ni, meletakkan sutrah di depan orang yang solat, itu satu sunnah. Dalam solat jemaah, sutrah imam tu dia dah cukup dah bagi makmum. Maknanya kalau imam tu dia dah solat kat depan ni, dia bersutrahkan dinding lah, maknanya tak ada orang lalu depan dia. Kalau orang masuk lewat dan dia masuk tu dah penuh dah, so dia nak melintang pergi ke sana tu, dia tak perlu nak pusing kat luar, dia boleh lalu je kat depan ni. Dia tidak memutuskan solat orang yang sedang, makmum yang sedang solat. Kerana sutrah imam tu sudah menjadi sutrah bagi makmum. Itu al-imamu dhamin, imam tu penjamin. Wal muadzinu mu'taman, manakala orang yang azan ni dia orang yang dipercayai. Macam mana dipercayai? Sebab dialah yang memegang, dialah yang membuat pengumuman tentang masuknya waktu. Bila masuk waktu dengan tepat, maka dia azan. Lalu jadi dia orang yang dipercayai. Kalau tak dipercayai, mungkin kalau dia nak segera pergi ke tempat lain, dia azan lebih awal 5 minit. Sebab ejen nak keluar ke nak pergi mana kan.
Tapi kerana amanah dia ditunggu sampai masuknya waktu. So muktaman, orang yang dipercayai. Yang dipilih jadi Bilal ni mestilah orang yang dipercayai. Sebab kalau tak nanti huru-hara waktu solat. Sini lain, sana lain. Pasal imam sana awal, sini lambat. Rupanya imam sana, Bilal sana tu agak ada urusan lain kot. Jadi dia azan lebih awal. Sebab itu Bilal ni mestilah orang yang dipercayai. Baik, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, perlu diketahui bahawa lafaz azan sudah sangat masyhur. Maknanya lafaz azan tu sudah masyhur dalam hadis-hadis dan juga umum orang mengetahui apakah kaifiat ataupun sifat azan itu. Sedangkan tarji' menurut kami adalah sunat, iaitu dengan suara kuat muazzin mengumumkan bacaan. Okey, tarji' ni maksudnya bila azan, bila sampai ke asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Bilal yang sedang azan tu dia akan baca dengan suara perlahan dulu. Maksudnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dengan suara kuat. Kemudian dia baca perlahan. Hanya dia seorang yang dengar ataupun orang yang duduk sebelah je boleh dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian diulang balik dengan suara kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. So yang baca dengan suara perlahan tu dinamakan tarji'. Tarji' dalam azan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata tarji' ini, Bilal tu dibaca dengan suara perlahan ni sunat. Hukum dia sunat. Kemudian dia nyatakanlah macam mana cara tarji' ni. Dia kata iaitu dengan suara kuat muazzin mengumandangkan bacaan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini maknanya baca dengan suara kuat. Bilal tu baca. Kemudian dengan suara cukup perlahan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri serta orang-orang berhampirannya sahaja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Perlahan, perlahan. Kemudian kembali mengumandangkan dengan suara kuat lafaz yang sama tadi, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Jadi kata yang tarji' itu sunnah. Yang lain tu samalah. Yang lain tu dia tak ulang balik, hanya pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i dan juga pandangan Imam Nawawi rahimahullah, azan yang Bilal bacakan tu dia akan jadi 19 kalimah ataupun 19 lafaz. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perlahan diulang balik yang sama tu secara kuat, jadi tambah lagi dah jadi 12. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi 19. 19 lafaz bagi dalam mazhab Syafi'i. Manakala dalam mazhab lain yang tak ada tarji', dia hanya baca 15. Bila dia tak ulang yang asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah, tolak 4 lah, jadi 15. Manakala bagi dalam mazhab Imam Malik rahimahullah, dia jadi 17. 17 baca tarji', tetapi lafaz takbir pada awal tu dia hanya baca 2 kali. Jadi 17. Ini kalau mazhab Imam Malik rahimahullah. Itu tarji'. Tarji' mengulangi lafaz asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, taswib ataupun tathwib juga disunatkan menurut pendapat kami, iaitu khusus pada azan subuh setelah selesai membaca hayya 'alal falah. Yang kita sedia maklum, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Itu dinamakan tathwib, lafaz tathwib. Jadi Imam Nawawi kata itu pun sunat, dibaca pada azan subuh selepas hayya 'alal falah, sebanyak 2 kali. Kata Imam Nawawi rahimahullah, terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukum dari tarji' dan tathwib, iaitu merujuk kepada hadis Abi Mahdzurah.
Hadis Abi Mahdhurah, Nabi SAW mengajar kepada dia lafaz azan itu, dan pada hadis tersebut disebutkan tentang taswib dan juga tarjih. Ya. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, perlu juga diketahui bahawa jika tarjih dan taswib ini ditinggalkan, maka azannya sah. Sebab dia kata sunat lah. So kalau sunat, kalau orang tak baca, bukanlah nak kata azannya terbatal. Azannya sah. Betul. Namun telah meninggalkan yang lebih baik. Yang lebih baik dibacakan dengan taswib dan juga tarjih. Kalau tak baca, tetap azan itu sah untuk subuh dan juga selain daripada subuh. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak sah azan orang yang kurang akal, ataupun maknanya kanak-kanak yang tidak mumayyiz lah. Kurang akal tu maknanya kanak-kanak yang belum mumayyiz, wanita dan juga orang kafir. Tak sah azan dia. Tiba-tiba naik orang yang bukan Islam azan kan. Dia kata maka azan ni tidak sah. Azan anak kecil yang sudah berakal dihukumkan sebagai sah. Kalau dia kanak-kanak tapi belum balik lagi, tapi dia dah mumayyiz, dia boleh membezakan yang betul dan yang salah, maka itu kata azannya sah. Apabila seorang kafir mengumandangkan azan dan membaca 2 kalimat syahadat dalam azannya tersebut, maka dia telah masuk Islam menurut mazhab yang paling benar. Kalau orang bukan Islam ni, dia kata tadi azan orang yang kafir ni tak sah. Tetapi kalau dia masuk, dia azan, antara lafaz azan tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau dia bacakan lafaz tu, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, dia dah masuk Islam. Dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi tapi azan dia tak sah. Azan dia tak sah. Tetapi dia masuk Islam dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tengok apa yang kata Imam Nawawi rahimahullah. Dia kata apabila seorang kafir mengumandangkan azan dan membaca 2 kalimat syahadat dalam azannya tersebut, maka dia telah masuk Islam menurut mazhab yang paling benar. Menurut Imam Nawawi rahimahullah. Tetapi sebahagian sahabat kami mengatakan belum menjadi Muslim. Ada pandangan sebahagian ulama lain kata tak cukup dengan sekadar disebut dalam lafaz azan tu. Mungkin bukan niat dia nak masuk Islam, dia hanya melafazkan saja. Tidak ada perbezaan pendapat bahawa azannya tidak sah. Maksudnya orang kafir ni kalau dibaca azan dia tak sah. Menurut pandangan Imam Nawawi masuk Islam, tapi azan dia tak sah. Kenapa? Dia kata kerana dia mengucapkan lafaz azan sebelum diputuskan akan keislamannya. Bab ini banyak memiliki cabang kajian dalam kitab-kitab fiqh dan bukan di sini tempat perbahasannya. Maksudnya orang yang baca azan, orang bukan Islam, kalau dibaca azan, masa disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang awal tu, dia belum masuk Islam lagi. Bila disebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadah. Syahadah tu dengan melafazkan syahadah masuk Islam. Lalu yang dibaca selepas tu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia dah dalam keadaan Islam. Cuma Allahu Akbar masa awal tu, masa tu dia belum lagi Islam. Jadi sebahagian daripada azan, masa dia azankan tu dia masih kafir, tak sah. Sebahagian tak sah, maka keseluruhan azan tu tak sah. Itu maksudnya. Maknanya dia masuk Islam dengan lafaz ni, tapi azan ni tak sah. Dia kena ulang balik. Lepas dia dah masuk Islam tu, dia ulang balik, barulah sah azannya.